Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim al-azizil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan dan puan-puan jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ni bersama dengan kita yang berbicara tentang solat jemaah kita ni, tuan-tuan. InsyaAllah hari ni kita sambung lagi perbahasan yang hari tu kita masuk tentang takbir. Alhamdulillah kita dah selesai dah bahas tentang takbir. Jadi bila bicara tentang takbir ini, yang dekat juga dengan isu berjemaah adalah pada solat jenazah. Jadi Tuan Syekh akan masuk bahas, tuan-tuan, tentang isu-isu berjemaah dalam solat jenazah. Jadi kita di muka surat 63, tuan-tuan, yang kitab dengan tuan-tuan ni lah, kitab Jawi ni, muka surat 63. Berkata Tuan Syekh kita, Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Takbir Syekh sebut tu bukan masalah yang ke-56 tu, mula-mula tu lah, muka surat 63, muka surat 63. Saya kata takbir sembahyang jenazah menempati rakaat dalam sembahyang. Takbir pertama kita baca Fatihah, takbir kedua kita selawat ke atas Nabi, takbir ketiga kita baca doa untuk si mati, takbir keempat kita bagi salam. Jadi saya kata setiap takbir itu dia menempati rakaat. Di setiap takbir itu ianya dikira menempati rakaat dalam solat. Baik. Takbir di dalam sembahyang jenazah itu menempati rakaat di dalam sembahyang juga. Itu memang takbir solat jenazah itu kita letak dia sama macam rakaat dalam sembahyang biasa. Bererti setiap takbir sembahyang jenazah itu adalah sama dengan rakaat dalam sembahyang. Oleh demikian, apabila mendapati makmum masbuk, imam sedang sembahyang jenazah, maka hendaklah ia mengangkat takbiratul ihram dan janganlah tunggu takbir imam yang akan datang baginya. Tuan-tuan mai, kadang-kadang ni cerita hak mai sembahyang jenazah time dah start dah baru dia masuk kan. Biasanya kita jaranglah kita nak masbuk solat jenazah ni. Sebab memang jenazah duduk impun bagi cukup. Cuma kadang-kadang hak batal wuduk contohnya. Orang dah nak start dia baru nak ambil wuduk. Jadi boleh berlaku. Jadi saya kata bila sampai teruslah takbir ihram kita,
Jangan duk tunggu tu imam takbir kedua ke, tu imam takbir ketiga ke. Apabila sampai, terus sahaja takbir. Terus sahaja bertakbir. Dan janganlah tunggu takbir imam yang akan datang baginya. Tu imam nak takbir yang next takbir itu. Jadi lepas takbir ihram kita sebagai makmum ni apa kita buat? Dan hendaklah makmum itu selepas takbirnya terus membaca Fatihah. Teruslah baca Fatihah. Dan sempurnakanlah segala rukun sembahyang dirinya seperti mana disempurnakannya oleh makmum yang masbuk dalam sembahyang. Kita mai lewat sikit, kita takbirlah, kita bacalah Fatihah. Kemudian begitu imam takbir yang berikutnya, kita ikut takbir sekali. Yang ni yang akan timbul soalan ni. Contohlah kita takbir ihram, kita pun baca Fatihah, tak sempat habis Fatihah, imam masuk takbir yang kedua. Ini kita main dalam keadaan yang terlewat ni tadi. Jadi masalah yang ke-57 ni, setelah kita faham asas, Syekh sebut setiap takbir itu menempati tempat rakaat. Syekh kata makmum masbuk bertakbiratul ihram dan tiba-tiba imam mengangkat takbir yang kedua pada sembahyang jenazah. Dia baru takbir Allahu Akbar, baru bismillah, tu imam dah takbir yang kedua. Jika makmum yang masbuk bertakbiratul ihram, maka tiba-tiba imam bertakbir yang kedua, maka hendaklah makmum itu selepas selesai daripada takbiratul ihram terus bertakbir serta imam. Jadi dia terus masuk takbir yang kedua. Kita sampai Allahu Akbar, tu imam Allahu Akbar, tu imam dah masuk takbir yang kedua. Kita pun terus ikut baca takbir yang kedua. Ni Fatihah macam mana? Saya kata, dan gugurlah bacaan Fatihah daripadanya. Gugur bacaan Fatihah daripadanya. Seperti mana hukum makmum masbuk bertakbiratul ihram mendapati imam sedang rukuk pada sembahyang-sembahyang yang lain. Macam kita main, kita baru takbir, tu imam pun rukuk, maka kita terus gugur Fatihah kita dan terus kita rukuk bersama imam. Jadi hak yang takbir pertama kita tu hak penting sikit, takbiratul ihram. Kita sempat habis Fatihah atau tidak, apabila imam dah takbir yang kedua, maka terus kita gugur Fatihah tadi, terus kita masuk takbir yang berikutnya bersama dengan imam. Terus kita masuk takbir berikutnya bersama dengan imam. Ini kalau kita sampai-sampai tu imam tengah baca Fatihah, kita pun takbir, tak sempat kita nak baca Fatihah kita, tu imam dah masuk takbir yang kedua, kita pun terus bertakbir yang kedua bersama dengan imam. Kiranya tuan-tuan, hak sembahyang jenazah pun ada perbahasan tentang masalah lewatnya makmum yang mengikut dengan imam ni. Tak habis gitu. Ini semua ni kita akan baca ni. Masalah yang seterusnya, masalah yang ke-58, masih lagi berkaitan dengan solat jenazah. Makmum masbuk belum menghabiskan bacaan Fatihahnya, imam terus mengangkat takbir yang kedua. Tuan-tuan kena faham lah, isu dia hak masbuk. Kalau hak mai awal sama-sama dengan imam, itu kita wajib habiskan Fatihah lah, sebab kita macam muafiq. Kita mai daripada awal dengan dia, cuma kita yang lambat baca. Ini cerita macam orang yang muafiq. Yang ni kita bincang ni masbuk. Dia mai tu dah lambat dan dia mula takbir tu lambat. Makmum masbuk belum menghabiskan bacaan Fatihahnya, imam terus mengangkat takbir yang kedua. Jika makmum masbuk, tuan kita perjelas istilah masbuk ni, maksudnya dia masuk tu dalam keadaan memang tak cukup ruang untuk menghabiskan Fatihah. Itu masuk masbuk. Takbir ihram dia nak menuju kepada takbir yang kedua imam itu memang tidak cukup untuk menghabiskan Fatihah. Ini masbuk.
Jika makmum yang masbuk sedang membaca Fatihahnya dan belum menghabiskannya, dia ni tak ada nak habis lagi sebab dia pun masbuk, baru baca 1-2 ayat, imam terus mengangkat takbir yang kedua. Imam terus mengangkat takbir yang kedua. Sama macam tadi. Tadi dia takbir tak sempat apa lagi, imam dah angkat takbir yang kedua. Yang ini awal sikit, dia sempat takbir ihram, dia sempat mula baca Fatihah 1-2 ayat, tiba-tiba imam takbir. Hukum sama juga. Gugur Fatihah dia, dia baca setakat yang dia sempat sahaja dan terus ikut takbir bersama imam. Sebab tu Syekh sebut di sini, imam terus mengangkat takbir yang kedua. Maka bolehkah makmum itu memutuskan bacaan Fatihah dan terus mengikutnya? Soalan tu Syekh sebut dalam bentuk persoalan lah. Boleh tak makmum itu stop Fatihah sebab dia masbuk, memang tak sempat baca 1-2 ayat, imam dah takbir yang kedua, boleh tak dia tamatkan Fatihah dia, putuskan Fatihahnya dan terus mengikut imam, yakni pada takbir yang kedua, atau menghabiskan bacaan Fatihah, ataupun pilihan kedua dia nak kena berhabis juga bacaan Fatihah dia, dalam keadaan dia masbuk tuan, dalam keadaan dia masbuk. Maka hukumnya ada dua wajah, ini dua pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i ini. Yang terlebih asah, yang terlebih sahih, lebih kuatnya, terlebih asah daripada keduanya, daripada dua-dua pandangan tadi, ialah yang pertama. Ini memutuskan Fatihah. Sebab dia main lambat, dia takbir, sempat baca 1-2 ayat, imam takbir yang kedua, maka stoplah Fatihah, gugur setakat mana yang dia sempat, terus bertakbir dengan imam takbir yang kedua. Ini yang paling kuat, tuan-tuan. Saya kata inilah yang asahnya. Memutuskan Fatihahnya seperti makmum yang masbuk yang tidak dapat melainkan sebahagian daripada Fatihah. Ini makmum masbuk, dia masuk tu dah ujung dah, sebelum tu imam rokok, dia sempat baca sebahagian Fatihah, imam pun rokok, maka wajib dia putuskan Fatihah, stop, dan wajib dia terus rokok bersama imam. Ini kalau sembahyang biasa. Ini telah lalu sebutan pada masalah yang ke-25. Kita ni kita dah sebut dah sebelum ni. Ini kalau dia masbuk, dia sempat dengan imam sikit sebelum imam takbir yang kedua. Baik. Makmum masbuk yang luput beberapa takbir, ni dia main agak lewat lagi. Dia main tu imam dah habis takbir pertama ataupun takbir kedua, jadi terlepas beberapa takbir. Baik, saya kata barang siapa daripada makmum yang masbuk, tuan-tuan, yang ni kita baca ni berdasarkan apa yang Tuan Syekh kita petik daripada kitab Al-Qaulut Tam itulah. Ini maksudnya ini yang ada dalam pandangan, antara pandangan yang ada dalam mazhab Syafi'i ini, kita berujuk berdasarkan kitab kita ini. Barang siapa daripada makmum yang masbuk yang luput beberapa takbir serta imam, maka hendaklah ia mendapatkannya, ini menyempurnakannya selepas salam imamnya. Bagi dia sempat dia habis imam bagi salam, lepas imam tu dia sambung baki takbir dia. Kan takbir ada berapa? 4. Dia sempat satu saja dengan tu imam, takbir ihram, lepas tu imam dah bagi salam, maka dia sambung baki takbir tu. Dia kata maka hendaklah ia mendapatkannya, ini menyempurnakannya selepas salam imamnya dengan zikirnya dan doanya, mengikut qaul, yang ni pendapat yang asah. Ini maksud bila kita masuk tu, kita takbir, terus kita baca Fatihah. Imam takbir yang berikutnya tu dan dia bagi salam,
maka kita sambung apa yang patut ikut susunan kita tadi. Yang penting kita mula-mula takbir tu terus kita baca Fatihah kita. Sebab setiap takbir tu, takbir pertama Fatihah, takbir kedua selawat, takbir ketiga doa untuk si mati, takbir yang keempat kita bagi salam. Jadi imam dah bagi salam, kita sambung baki takbir yang kita belum buat tadi. Jadi saya kata mengikut qaul yang asah, pendapat yang paling kuat macam itulah. Tuan-tuan mai, tuan takbir Allahu Akbar, baca bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah ni, imam dah bagi salam, sambung baki sembahyang tuan-tuan. Sambung baki sembahyang tuan-tuan. Ini pendapat yang paling kuat. Dan kata qil, ada pandangan, saya sebut jugalah pandangan lain, ada pandangan lain yang tidak sekuat pandangan pertama tadi. Disebut qil biasanya merujuk pada pendapat yang tidak kuatlah, pendapat yang lemah. Ini mengikut pendapat yang lain pula. Ada pandangan kedua, ia tidak wajib mendatangkan dengan zikir-zikir yang luput itu, bahkan mendatangkan dengan takbir-takbir yang baki, yang luput itu dengan berturut-turut. Ini pandangan kedua tuan-tuan. Pandangan yang kedua, dia kata bila imam dah bagi salam, dia sambung takbir, cukupkan 4 takbir dia saja. Contoh tadi dia sempat 2 takbir, imam dah bagi salam, terus dia takbir yang ketiga, terus dia takbir yang keempat dan bagi salam. Ini pandangan yang kedua lah tuan-tuan, pandangan yang lemah lah. Bahkan mendatangkan dengan takbir-takbir yang baki, ini yang luput tadi, dengan berturut-turut. Maksudnya imam assalamualaikum warahmatullah, dia terus habiskan saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullah. Ini pandangan yang kedua tuan-tuan. Pandangan yang kedua, dia terus, dia cepat-cepat bagi takbir dia tu, bagi cukup, dan terus bagi salam berturut-turut. Dan disunatkan, ini untuk yang orang yang uruskan jenazah ni, disunatkan janganlah diangkatkan jenazah hingga sempurna para makmum yang masbuk daripada sembahyang mereka. Bagi orang hak yang duduk jaga jenazah ni, kalaulah ada orang hak yang selepas imam bagi salam tu ada hak duduk sambung lagi, tunggulah bagi depa habis bagi salam dulu baru angkat jenazah. Sunatnya macam tu. Jangan terus angkat. Boleh. Sebab apa? Dia kata sebab jenazah kita nak segerakan. Habis dalam kes ni sebab ada orang hak duduk sembahyang lagi. Sembahyang tu jangan terus angkat. Yang masbuk ni, ada nak parabih ni. Dan disunatkan janganlah diangkatkan jenazah hingga sempurna para makmum yang masbuk daripada sembahyang mereka. Maka jika jenazah diangkat juga, kalau dah diangkat juga dengan sebab yang tertentu, tidaklah batal sembahyang. Tak batal pun sembahyang orang hak tengah sembahyang tu, walaupun jenazah dah diangkat. Tidaklah batal sembahyang mereka, dan sekalipun dipalingkan daripada kiblat. Walaupun jenazah tu dah duduk di belakang dah, dia beralih pergi belakang dah, tu tak ada masalah. Sebab masa depa mula sembahyang, jenazah masih berada di depan. Sebab ni sembahyang jenazah yang hadir ni memang jenazah kena ada di depan kita. Hak yang jenazah ghaib cerita lain, lagi tu saya akan sebut. Dia kata sambung lagi, dan jika makmum itu takhalluf imamnya, kalaulah makmum ini takhalluf ni tuan-tuan, maksudnya lambat takbir daripada imam. Dia takbir sama-sama dengan imam, hak mula tu Allahu Akbar, kemudian imam takbir yang kedua, dia masih lagi tak baca lagi takbir yang kedua. Kita dah sebut tadi, kita punya rule dia, tapak perbincangan hukum solat jenazah ni, setiap takbir itu menempati rakaat.
Maksudnya imam dah rokok sujud, kamu tak rokok sujud lagi. Lebih kurang macam tu lah. Sebab tu bila imam dah bertakbir yang kedua, kita di belakang pun kena bertakbir yang kedua. Imam masuk takbir yang berikutnya, kita juga kena baca takbir yang berikutnya. Saya kata kalau takhalluf, yakni lewat daripada imam dengan tanpa uzur, seperti tidak takbir ia, sehingga imam bertakbir yang berikutnya baginya, maka batallah sembahyangnya, samalah seperti takhalluf ia dengan satu rakaat. Imam dah masuk takbir next, kita masih tak mau takbir lagi, tanpa sebab kan, tanpa sebab. Tapi kalau ada uzur, macam kita bincang tajuk masbuk muafiq sebelum ni, dia jenis baca lambat tapi dia mai awal, bacaan dia tu lambat, itu tak apa, sebab ada uzur. Jadi dia boleh segerakan hak rukun, segerakanlah, segerakan yang rukun. Jadi Fatihah rukun, kemudian selawat ke atas Rasulullah, bacalah selawat yang ringkas tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun tak sempurna kan, sebab yang wajibnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu hak yang sekurang-kurang lafaz selawat untuk rukun sembahyang jenazah. Kemudian doa untuk si mati pun sama. Doa si mati seringkah-ringkahnya Allahumma ighfir lahu. Dah ambil hak yang wajib. Sebab kita ikut imam, tuan-tuan. Bila ikut imam, kita kena selarilah dengan imam. Dan bila yang keempat, imam dah habis doa keampunan tu, dia pun takbir yang keempat, kita pun masuk takbir yang keempat, tunggu imam bagi salam. Jadi kalau sengaja melewatkan takbir tanpa uzur, maka batallah sembahyangnya, seperti takhalluf ia dengan satu rakaat. Ini kita anggap macam dia lewat satu rakaat, sebab setiap takbir itu menempati tempat rakaat. Hak Fatihah memang bila imam makmum tu jenis baca lambat, dia ada uzur untuk dia lewat. Sebab apa? Kita dah sebut sebelum ni, untuk bacaan Fatihah ni wajib. Dan dia pula bukan orang masbuk, dia mai daripada awal. Hak yang kita bincang tadi hak masbuk. Hak masbuk memang gugur bacaan Fatihah. Ini hak jenis mai daripada awal, dia takbir dengan imam tapi dia slow sikit bacaan. Ini dia ada keuzuran. Kalau yang tak ada uzur, maka tak boleh. Saya sebut di sini perbincangan contoh yang tidak ada uzur ni. Makmum masbuk yang sibuk berbimbang dengan membaca ta'awuz hingga ia tak dapat menghabiskan bacaan Fatihahnya. Sama juga tuan-tuan ni, kita masih lagi bincang makmum hak masbuk. Dia mai lewat tengah-tengah imam solat jenazah, imam dah start baca Fatihah dah, tapi dia sibuk dengan membaca a'udzubillah hingga tak dapat menghabiskan bacaan Fatihahnya. Baik, kita akan sebut dulu tuan-tuan, dalam solat jenazah tidak disunatkan membaca doa iftitah. Solat jenazah yang hadir ni, jenazah yang ada di depan, tidak sunat kita baca doa iftitah. Sebab dia punya asasnya urusan jenazah ini kita nak segera. Jadi bila segera kita akan berpada dengan yang utamalah. Jadi timbul pertanyaan yang seterusnya, a'udzubillah juga sunat dalam sembahyang biasa. Adakah a'udzubillah juga tak disunatkan sebagaimana doa iftitah dalam solat jenazah? Jawabnya masih disunatkan. A'udzubillah masih disunatkan. Cuma dia sunatlah. Dan tuan-tuan mungkin masih ingat lagi kita bincang sebelum ni, makmum masbuk, kita dah sebut dah, makmum masbuk sembahyang biasa ni, sunat bila dia mai tu, sunat bila dia takbir ihram terus baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sibuk dengan doa iftitah dan jangan sibuk dengan bacaan a'udzubillah. Sebab kita mai tu kita dah masbuk. Disunatkan makmum yang masbuk yang mai lewat lepas takbir terus mula dengan bacaan Fatihahnya.
Samalah macam ni. Dia dah lah masbuk. Kalau masbuk ni patutnya teruslah baca bismillah terus selepas takbir ihram. Ini dia pergi baca a'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memanglah pendek, tapi dia mengambil lebih kurang jumlah satu ayat ataupun 1,5 ayat lah sah daripada surah Fatihah ni. Minta izin dulu kan, batuk tak lepas. Baik. Saya kata kat sini masalah yang nombor 60 ni. Jika makmum masbuk yang sibuk, ni kalau berbimbang ni duk sibuk dengan membaca ta'awuz hingga ia tidak dapat menghabiskan bacaan daripada Fatihah, sehingga imamnya bertakbir yang kedua atau yang ketiga contohnya, maka bandingannya adalah sama dengan apa yang telah disebutnya pada masalah sembahyang orang masbuk, iaitu wajib ia takhalluf untuk bacaan Fatihah mengikut kadar ta'awuz yang dan ia dikira takhalluf dengan uzur. Jika berat zannya, berat sangkaannya, ia sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya selepas ta'awuz itu. Kita dah pernah bincang dengan tuan-tuan, kalau dia yang orang yang masbuk ni, dia sibuk dengan apa? Bacaan yang sunat, dalam keadaan dia sangka, dia sempat, sebab imam ni dia kenal, kita imam ni biasanya lama. Itu sangkaan dia, berat sangkaan dia. Kalau aku baca a'udzubillah pun aku sempat baca Fatihah, tengok-tengok tak begitu. Jadi dalam situasi ini dia diberikan kelonggaran untuk lewat sedikit, untuk dia sempurnakan hak yang bahagian sunat hak dia ambil tadi, untuk dia sambung bacaan baki Fatihah yang dengan tempoh dan kadar yang sama. Dia kena habiskan dulu, barulah dia boleh rokok dengan imam itu tadi. Saya kata kalaulah ketika dia baca auzubillah tu dia sangka sempat, rupa-rupanya tak sempat, ini dia diberikan uzur untuk lewat takbir dengan imam untuk solat jenazah ni, untuk dia habiskan Fatihah dia. Tetapi lagi satu situasi, jika berat zannya, ini berat sangkaannya, ia sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya selepas ta'awuz itu. Tetapi jika berat zannya, ini berat sangkaan dia, ia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya selepas ta'awuz itu, maka dikira takhalluf tanpa uzur. Kalau dia tahu dah, dia main-main ni tahu ni, kalau aku baca auzubillah juga memang tak. Sepatut tanggungjawab dia terus baca bismillah. Bila terus baca bismillah, dia masbuk, imam takbir, tahulah dia dah tak wajib habiskan Fatihah, terus dia takbir dengan imam. Cuma sekarang ni dia pergi sibuk buat benda yang sunat. Dia kata kalaulah dia baca yang auzubillah tadi dalam keadaan berat sangkaan dia, memang akan mengganggu nak menyempurnakan Fatihah tadi, maka dia dikira sebagai, saya kata, maka dikira takhalluf tanpa uzur. Kalau dia terpaksa sambung, tak cukup ruang untuk baca Fatihah kerana dia sibuk dengan bacaan sunat tadi, dikira sebagai dia takhalluf tanpa uzur. Dan hukumnya, jika ia tidak dapat sempurnakan bacaan Fatihahnya hingga imam mengangkat takbir yang kedua, nescaya batallah sembahyangnya. Kita batal. Jadi kesimpulan mudah kita tuan-tuan, kalau kita mai tu lewat, bukan kita mai awal, kita bincang ni kita mai tengah-tengah,
Apa yang kita buat? Terus baca bismillah, masuk Fatihah terus. Bila imam takbir yang kedua, ketika kita tengah baca Fatihah, tahulah kita masbuk yang tak sempat nak habiskan, maka stop Fatihah tadi, terus takbir dengan imam dan gugur dah Fatihah kita untuk solat jenazah itu tadi. Ini yang disebut oleh Tuan Syekh untuk masalah yang disebut dengan nak membaca a'udzubillah. Dan saya sebut di sini tambahan lagi tuan-tuan, di belakang tu, makmum masbuk berbimbang dengan membaca doa iftitah. Ini lagi teruk. Sebab a'udzubillah kurang-kurang masih disunatkan. Doa iftitah memang tak disunatkan untuk dibaca dalam solat jenazah hadir ni, solat jenazah yang di depan. Makmum masbuk berbimbang dengan membaca doa iftitah hingga ia tak dapat menghabiskan bacaan Fatihahnya. Jika makmum masbuk sibuk berbimbang membaca doa iftitah hingga ia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya dan imam mengangkat takbir yang kedua, nescaya batallah sembahyangnya. Sebab apa? Kerana sembahyang jenazah, kerana doa iftitah itu tidak disunatkan pada sembahyang jenazah. Dia buat benda yang dah lah dia lewat masbuk, dia pergi buat pula benda yang tak disunatkan, kemudian sehingga tak sempat untuk dia baca Fatihah, imam dah takbir, batal lah sembahyang dia sebab dia sibuk dengan benda yang sunat. Ni yang kata tuan-tuan, ibadat ni kena ada ilmu jugalah. Memang kena ada ilmu. Walaupun isu-isu macam ni, isu-isu yang agak halus, yang mendalam juga, jarang kita nak jumpa. Sebab biasanya macam kita sebut tadi, solat jenazah ni kita mai orang tunggu bagi cukup, ya tu. Ya baik. Datuk tanya soalan tentang solat sunat. Solat sunat biasa, adakah disunatkan kita baca juga doa iftitah? Ya. Solat sunat sama macam solat fardu, pada syarat-syarat sahnya, pada sunat-sunatnya dan pada perkara-perkara membatalnya sama. Secara umumnya sama. Jadi sebab itu kita sembahyang sunat apa-apa pun, kita bacalah doa iftitah, kita bacalah a'udzubillah, kita bacalah juga surah, sebab itu disunatkan. Cuma kita pilihlah hak pendek lah kalau kita kalut. Kan solat sunat ni biasanya singkat. Kalau kata antara nak qomat lagi ni solat qabliyah. Jadi kalau panjang takut lagi orang qomat. Jadi kita bacalah contoh yang kita jumpa dalam kitab Munatul Musalli tu, saya sebut sekurang-kurang doa iftitah kita boleh baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dapatlah sunat doa iftitah kat situ. Jadi ini memang solat sunat. Kita semua yang disunatkan tu sama jugalah pada sembahyang-sembahyang sunat. Sebab sembahyang sunat ni kita sembahyang sendiri, maka lebih luas lagi lah untuk kita memanjangkan bacaan-bacaan kita. Baik, balik pada isu ni. Saya kata, sebab apa terus batal? Sebab doa iftitah itu sendiri tidak disunatkan pada sembahyang jenazah. Kerana sembahyang jenazah dibinakan di atas keringanan. Tuan-tuan masuk ringan kat sini terjemah daripada kalimah takhfif. Takhfif maksudnya singkat, cepat, segera. Kita nak segerakan. Jadi kerana dibina di atas ringan tadi, maksudnya pendek masanya, sebab kita nak segerakan urusan jenazah ni. Kita nak segera ke bumi, kita nak segera bergerak ke tempat kuburan dan sebagainya. Jadi maka tidak disunatkan doa iftitah bagi solat jenazah. Kerana menyegerakan pengkebumian mayat itu digalakkan oleh syarak. Kerana seboleh mungkin kalau boleh segerakan pengkebumian, itulah yang lebih baik. Bab jenazah ni memanglah kalau boleh segera,
itulah yang terbaik. Baik. Cuma bab solat jenazah ini tuan-tuan, kita ada satu lagi solat jenazah ghaib. Solat jenazah ghaib kita dah tak rushing, tak ada tuntutan nak bersegera nak ke bumi sebab dah ke bumi dah. Jadi macam mana? Saya kata doa iftitah disunatkan membacanya dalam sembahyang ghaib, yakni sembahyang jenazah ghaib. Kalau sembahyang jenazah ghaib, sunat baca doa iftitah dulu macam sembahyang yang biasa balik. Jika seseorang itu sembahyang ghaib, ni sembahyang jenazah ghaib, maka disunatkan atasnya membaca doa iftitah. Kerana doa iftitah itu hanya tidak disyaratkan, ini tidak disyariatkan, tidak dituntut pada sembahyang jenazah sahaja. Ini sembahyang jenazah hadir sahaja. Yang tu yang tak dituntut kita baca doa iftitah. Hanya tidak disyariatkan, tidak disyaratkan pada sembahyang jenazah sahaja. Ini sembahyang jenazah yang biasa ni. Kerana bahawasanya sembahyang jenazah sunat segera dengannya. Sunat kita bersegera dalam bab sembahyang jenazah ni. Dan ini makna tidak ada pada sembahyang ghaib. Yang ni makna nak segera ni, tujuan nak kena segera cepat-cepat ni dah tak ada pada sembahyang jenazah ghaib. Dan demikian pada sembahyang mayat yang telah dikebumikan. Sama juga tuan-tuan, kita tak sempat sembahyang jenazah, kita pun sampai orang dah angkat naik van dah. Kita pun ikut pergi ke tanah kubur, sampai-sampai orang dah siap dah ke bumi. Boleh kita sembahyang jenazah di kubur itu, berhadapan dengan kuburnya, menghadap ke arah kiblat. Kita sembahyanglah dalam keadaan semua kita ada wuduk elok, kita bersih daripada najis, semua kita sembahyang di situ. Yang ni pun sama, saya kata sembahyang mayat yang telah dikebumikan, sembahyang mayat atas kubur ini pun sama. Sunat kita baca juga doa kita, sebab dah tak ada dah tuntutan untuk segerakan urusan jenazah tu tadi dah, sebab dah selesai. Jadi sembahyang mayat atas kubur juga disunatkan baca doa kita dan tidak dituntut pada segera berdoa bagi mayat itu. Maka tak kalutlah nak segera, nak cepat-cepat. Jadi kita boleh baca doa iftitah dulu, kita baca auzubillah, baca bismillah, baca Fatihah, barulah takbir selawat, kemudian baca takbir ketiga untuk doa kepada si mati, kemudian yang keempatnya kita bagi salam. Tuan-tuan, ada sikit lagi yang saya nak sebut tentang berkaitan dengan solat jenazah ni, cuma dia panjang. Yang ni kita bawa ke depanlah, insya-Allah. Kita selesai setakat ni dulu untuk bacaan kitab kita. InsyaAllah lagi